Alright. Round pertama bermula. Fahri di sudut biru dan Ilyas Ghazali di sudut merah. Fahri yang sebelum ini pernah menewaskan training partner Ilyas Ghazali iaitu Kabilan. Oleh itu Ilyas membawa misi besar untuk menebus kekalahan mereka dan membuktikan dominasi rentak Muay Thai Gym. Ya, banyak nama yang perlu dibawa oleh Ilyas. Satunya adalah Rentap Muay Thai Gym. Satu lagi adalah nama negara Malaysia itu sendiri. Berhadapan dengan antara fighter yang baik daripada Indonesia, iaitu Fahri, yang datang ke sini bukan sekadar suka-suka, datang di sini untuk dapatkan kemenangan. Sebenarnya dia bukan underdog lagi di perlawanan ini. Dia datang dengan misi besar untuk menebus kekalahan di Fury Championship. Satu spinning fist yang ditunjukkan oleh Ilyas Ghazali. Nasib baik Fahri dapat block. Unexpected spinning fist yang dilakukan sebentar tadi. Itu dia satu catch, di counter oleh right kick di badan Ilyas Ghazali. Nampaknya kedua fighter ni berjaya. Oh, satu lagi push kick to the face yang dilontarkan oleh Ilyas Ghazali sebentar tadi. Satu lagi catch. Adakah dia cubaan untuk sweep tadi tetapi gagal. Satu lagi roundhouse kick to the body daripada Ilyas, masuk ke perut Fahri, the Macete. Kita boleh nampak antara keselesaan Ilyas Izzy Ghazali adalah bila menggunakan spinning fist sebentar tadi untuk mengelirukan gerakan yang dilakukan oleh Fahri. Sementara Fahri lebih selesa untuk memberikan takapan-takapan dan sekaligus membuatkan ada open play yang boleh dilakukan oleh beliau. Betul. Dia pandai untuk menangkap tendangan yang dilakukan oleh Ilyas Ghazali. Tengok seperti sekali lagi dia menangkap tetapi dia tidak counter. Mungkin Ilyas Ghazali terlalu keras untuk dia membuat counter. Ada clinch yang cuba dilakukan untuk memperlahankan gerakan. Low kick. Terus sekali lagi catch yang berjaya dilakukan oleh Fahri tadi. Last 50 second of round number 1. Nampaknya Ilyas Ghazali banyak melakukan poin di round yang pertama ini. Jika saya lihat sih, banyak melakukan tendangan ke arah badan. Dia nampak badan Fahri sudah